Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi kembali ke channel saya. Dan pada hari ketiga kita merayakan Hari Raya Aidilfitri. Saya ingin membuat sedikit ulasan tentang kejadian atau tragedi yang cukup dahsyat, iaitu kebakaran paip gas daripada Petronas di sekitar Putra Heights, yang hampir menjadi suatu tragedi yang cukup berat. Dan apa yang menarik pada video ini adalah tentang bagaimana masjid dan kuil menjadi tempat untuk merawat sebagai tempat kecemasan ataupun tempat sementara bagi memberi rawatan awal kepada lebih dari 100 yang cedera. Dan kita semua patut bersyukur tidak ada kehilangan nyawa, walaupun saya lihat ada juga harta benda yang telah terkorban dari sudut kerosakan kenderaan dan juga rumah. Ini adalah suatu yang amat menyedihkan. Jadi di sini entah kenapa saya pun terfikir, kenapakah isu sebegini tiba-tiba berlaku, iaitu kita mendapat berita bahawa kuil Hindu yang telah menjadi bahan tohmahan, bahan fitnah dan juga bahan kecaman, bukan sahaja pempengaruh media sosial yang kebanyakannya jahil dan muda, dan juga daripada golongan agama, iaitu pendakwah-pendakwah apa yang dikatakan independent preachers. Maka mereka ini telah banyak mempengaruhi ramai umat Islam untuk membenci kaum Hindu dan juga kewujudan kuil-kuil mereka. Saya tertarik hati dengan juga satu komen daripada pegawai tinggi agama sesebuah negeri yang cukup bahasa yang digunakan itu adalah, bagi saya, bahasa yang cukup tidak beradab, menggunakan perkataan seperti kuil ini menceroboh kepada tanah orang, walhal dia sendiri pun tak tahu hujung pangkal sejarah mana-mana kuil, dan juga menggunakan suatu bahasa untuk mengatakan bahawa apakah agama yang seperti ini, agama apa ni yang memberi kebenaran kita menceroboh. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bercakap mungkin faham dari sudut agama sendiri, tetapi kita kena ingat bahawa agama itu banyak tafsirannya di dalam konteks masing-masing. Kita tak boleh samakan satu konteks dengan satu konteks yang lain. Contohnya, kita haram makan babi, tetapi kalau dah tak ada makanan, konteksnya kita kenalah pergi makan apa yang ada. Jadi konteks itu berbeza. Dan untuk mempengaruhi orang-orang umat Islam untuk memusuhi orang-orang bukan Islam adalah satu konsep yang saya rasa tidak bertepatan. Kalau kita lihat kepada sejarah Rasulullah SAW, baginda telah dibantu oleh Abu Talib yang bukannya orang Islam, dan ini adalah menjadi tonggak kepada baginda. Kalau tidak, Rasulullah mungkin dah dibunuh lama sebelum itu. Dan kita lihat juga bagaimana Raja Negus, iaitu Raja Kristian yang telah membantu apa yang dikatakan hijrah pertama untuk orang-orang Islam, dan kalau tidak memang mereka semua akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Akhir sekali apabila Nabi berpindah ke Madinah, kita tahu bahawa orang Ansar ataupun orang-orang daripada Madinah menjemput Rasulullah sebagai seorang yang boleh menghakim dan menghukum di antara kabilah-kabilah yang sering bersengketa. Saya telah membaca bahawa ramai di antara orang-orang dari kabilah ini bukannya orang Islam. Ada yang masuk Islam, tetapi ada yang orang Kristian dan ada juga orang Yahudi.
Jadi tanpa mereka memberi perlindungan kepada Rasulullah, maka sukarlah Islam untuk berkembang. Maka di sini kita kena faham bahawa kewujudan Islam ataupun orang Islam ini, kita bersama-sama di dalam apa yang dikatakan ketamadunan manusia dan hidup dengan manusia. Adakah kita nak menganggap semua manusia yang bukan Islam itu sebagai musuh kita? Guru-guru kita, doktor-doktor kita, dan juga pensyarah-pensyarah universiti kita, mereka semua tidaklah semestinya semuanya Melayu ataupun Islam. Maka kita harus mempunyai satu kerendahan hati untuk memperingati bahawa Rasulullah SAW pun sendiri terpaksa bergantung kepada bantuan orang-orang yang bukan Islam. Ini tidaklah mencemarkan Islam ataupun mewujudkan keadaan bahawa kita tidak apa yang dikatakan yakin kepada bantuan Allah, tetapi ia adalah suatu realiti yang mana ia adalah suatu perkara yang kita kena hidup sebegini. Maka itu saya amat bersedih apabila seorang pegawai tinggi agama yang menggunakan bahasa-bahasa yang bagi saya cukup tidak sepatutnya sebagai seorang rakyat Malaysia. Mungkin beliau hanya melihat kepada diri beliau sahaja sebagai memegang jawatan tinggi, atau melihat diri beliau sebagai seorang Melayu, dan melihat diri beliau sebagai seorang apa yang dikatakan pejuang Islam. Tetapi kalau kita hendak menegakkan apa yang kita ingatkan sebagai kebenaran tanpa kita melihat kepada kesannya kepada keseluruhan masyarakat Malaysia, maka kita telah membelakangkan negara kita. Kalau kita tidak ada negara, tuan-tuan, kita nak duduk mana? Mana kita nak duduk? Hanya ada negara yang berdaulat, maka kita boleh menikmati segala kemudahan, hospital, penjagaan tentera, kawalan polis dan sebagainya dengan secara selamat. Tak ada orang nak datang masuk rumah kita merompak dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengikut pendakwah-pendakwah yang tidak bertanggungjawab, ahli-ahli agama atau ketua-ketua agama yang tak tahu had ilmu mereka masing-masing, iaitu ilmu dunia, maka kita akan merosakkan negara ini. Jadi dalam kes kuil itu, saya telah mengatakan bahawa pihak di BKL ataupun mana-mana majlis bendaran harus mengetahui tentang apa yang dikatakan budaya warisan. Budaya warisan ini adalah amat penting. Kalau kita tak faham bahawa warisan setiap komuniti, iaitu India, China dan Kadazan, Bajau, semua ada berpuluh-puluh komuniti yang mempunyai kepercayaan pelbagai, maka kita harus melihat kepada budaya, praktis keagamaan ataupun kepercayaan mereka dengan secara hormat dan secara serius. Ya, saya mengakui bahawa kemungkinan ada beberapa kuil atau tokong ataupun apa yang dikatakan sembahan yang mungkin menceroboh atas tujuan untuk mereka membuat sembahan. Walau bagaimanapun ia menceroboh, kita perlu menangani isu itu dengan secara prihatin, bukan dengan cara menghina, bukan dengan cara menuduh bukan-bukan. Dan ini adalah suatu yang harus kita elak sebagai umat Islam sendiri. Saya sebagai orang Islam percaya kepada keadilan Islam untuk semua, dan saya juga adalah orang yang mengikut teladan Rasulullah SAW yang menghalang orang-orang Islam daripada menghina orang-orang kafir sendiri, terutama dalam hadis di mana baginda melarang orang Islam berkata buruk kepada orang-orang Quraisy yang telah meninggal dunia atas alasan mereka ini masih mempunyai keluarga, dan keluarga pun akan terasa daripada perkataan seperti ceroboh, haram dan sebagainya ini.
Jadi di sini saya ingin mengingatkan kita semua bahawa apabila kita di akhirat nanti, kita akan dihakimi seorang demi seorang. Kita tak boleh kata apabila ditanya kenapa kamu hina agama lain, maka kita kata saya belajar daripada mufti ini atau pegawai agama ini dan sebagainya, atau ustaz ini atau pendakwah itu. Itu tak boleh pakai. Yang hanya kita dipertanggungjawabkan adalah apa yang kita cakap, apa yang kita rasa dalam hati, yang boleh dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi sebelum kita mengeluarkan kata-kata untuk menambahkan viewers kita, ataupun mengeluarkan kata-kata untuk menyedapkan ego kita, atau untuk kita bertayang-tayang kita punya konon keimanan, maka kita harus merenung bahawa Islam itu adakah hanya untuk kita orang Islam sahaja, atau juga untuk kebaikan negara kita Malaysia. Dan salah satu aspek kebaikan untuk negara kita adalah menghormati antara satu sama lain. Itu pertama. Yang keduanya juga, kita saling bergantungan. Lihatlah contoh kuil yang ada di situ. Kalau tak ada kuil di situ, budak-budak yang perlu rawat dan sebagainya tu bagaimana nak rawat di tengah-tengah panas ke? Jadi di sini kita kena lihat bahawa mungkin ada satu petanda yang mana sejurus selepas kehangatan isu kuil yang hendak dipindahkan itu, dan yang mana telah ditohmah dan difitnah dan dikecam dengan hebat oleh semua kita orang Islam, maka telah ditunjuk sebegini untuk memberi satu nasihat dan teguran agaknya kepada kita bahawa kita perlu bantuan dan kebergantungan masing-masing, iaitu untuk mencerminkan bahawa kita ni manusia dan bukan seperti Allah yang tidak perlu bantuan mana-mana, dan juga memberi apa yang dikatakan kebenaran kepada ayat daripada Al-Quran mengatakan bahawa dan Allah menciptakan manusia itu berbeza-beza supaya kita kenal mengenal. Dan juga kita harus saling bantu-membantu sebab kita manusia. Dan kalau vaksin itu dicipta oleh orang bukan Islam, kita boleh pakai. Jangan anggap kita ni orang Islam, agama kita agama benar, jadi vaksin ke, darah ke, ubat ke, ataupun bantuan daripada luar tu adalah semuanya tercemar. Apa yang dikatakan kekafiran manusia lain. Harus kita renungi bahawa Islam itu harus wujud di dalam dunia moden, dan ia harus wujud di dalam dunia politik semasa, serta juga ia perlu wujud di dalam kebenaran sosial masyarakat yang perlu kita bermuamalah dengan baik, cermat, hikmah dan juga beradab. Memang akan ada pergeseran, akan ada kesalahfahaman, tetapi janganlah ketua agama pun membatu apikan keadaan. Dan kalau ketua agama seperti mufti buat benda tu, dia pun manusia, dia pun akan dihakimi oleh Allah. Bukanlah dia maksum ataupun dia akan mendapat apa yang dikatakan free ticket to paradise. Tak akan jadinya. Dalam Islam tidak ada kepadrian. Jadi kita tak boleh melihat pemimpin politik agama seperti itu macam maksum, macam hebat dan sebagainya, ataupun mufti ataupun pendakwah dan sebagainya itu sebagai orang yang memang sah masuk syurga. Saya pun tak tahu daripada mana pengajaran demikian. Semua kita ada tanggungjawab dan kita akan diadili dari sudut apa yang kita cakap dan apa yang kita rasa di dalam hati, yang boleh dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak boleh selindung dan kita tak boleh nak blame ataupun nak salahkan orang lain. Jadi kalau kita terpengaruh dengan orang-orang lain, percakapan mereka untuk kita menghina kaum lain, maka kita yang menanggung dosa. Mereka tanggung dosa mereka.
yang kita kena tanggung dosa kita sendiri. Dengan itu saya ucapkan selamat Hari Raya, dan semoga kita banyak membetulkan apa yang dikatakan, biasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Sekian, terima kasih. Hi everybody, if you would like to own my book and have my signature as well as a personal note from me, please follow the instruction. Thank you.